Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni dah tarikh 11 Mac 2026. So kita dalam perjalanan ke tempat kerja daripada Cyberjaya ke Putrajaya. Sekarang ni saya tunjukkan demo macam mana trafik ICC berfungsi dalam trafik yang sangat-sangat heavy lah. Dan trafik hari ni sekarang ni dah 7 lebih, jadi trafik pun dah agak tinggi ya. So sekarang saya dah onkan ICC. Saya setkan pada jarak yang paling dekat sekali dengan kita hadapan. Dia ICC Proton ni dia ada 3 level jarak tu. Yang paling jauh, yang sederhana dan yang paling dekat. So sekarang ni saya ambil jarak yang paling dekat lah dengan kita hadapan. So dia berjarak lebih kurang 1 ke 2 biji kereta lah. Dalam keadaan jam macam ni, lebih kurang 1 biji kereta lah. So tengok sekarang ni saya setkan kelajuan pada 90 km sejam. 98 lah km sejam. Okay, so bila trafik dia terlalu heavy ataupun trafik yang terlalu tinggi, jam yang statik, okay, sekarang ni brake dengan minyak, saya memang tak tekan langsung lah pedal brake dengan minyak, dia bergerak sendiri. Okay, saya tunjukkan macam mana kalau dia stop terus. Sekarang kereta berjalan dengan slow lah. Dia kalau keadaan trafik macam ni, nanti bila kita balik raya ke balik-balik musim-musim perayaan ni dekat highway, macam ni lah keadaan trafik dia. Jadi macam mana ICC ni berfungsi atau membantu kita untuk hadapi jam yang macam ni. Kalau jam macam ni, kita nak tekan minyak dengan tekan brake, lenguh kaki, boleh lenguh kaki ya. So kalau ada ICC, kaki boleh relax. Ni semua dia brake sendiri, dia tekan minyak sendiri. Dia kalau berhenti lebih daripada 3 saat, kita kena tolak tombol ni ke atas lah, sebab dia lepas 3 saat dia akan pause-kan ataupun rehatkan fungsi ICC tu. Jadi kalau kita nak sambung semula, kita kena tolak tombol yang di sebelah kiri ni, atau tombol tengah-tengah ni, tolak ke atas, dia akan bergerak ke depan balik lah. So kita masih tak perlu gunakan kaki, hanya tolak guna jari saja. Bila ada ICC ni, kita kurang rasa mengantuk. Sebab dia tak perlu tekan minyak, tekan brake, kita tak perlu fokus sangat bawa kereta tu, relax je kan. Sekarang ni trafik masih ada pergerakan lah, dia tak ada statik terus lah. Tapi pada kelajuan yang sangat-sangat rendah macam ni, bawah 60 km sejam, tak silap saya lah, dia punya lane centering tu ataupun steering ni, kita kena control sendirilah. Dia pada kelajuan yang lebih 60 km sejam ke 50 km sejam tu, barulah kita tak perlu. Tapi yang ni dia detect lah. Dia detect lagi lain jalan. Ni kan tak detect, sebab saya on akan ICC kan. Oh, inilah beza ICC dengan ACC. Kalau ACC kelajuan rendah, dia tak boleh control steering. ICC ni kelajuan rendah pun dia masih boleh control steering. Ini 10 km sejam je ni, dia bergerak. Bayangkanlah kalau balik kampung ataupun kita perjalanan jauh, waktu-waktu perayaan yang terlalu jam teruk dekat highway tu, relax macam ni lah.
Tak perlu nak tekan brake dengan minyak. Kaki dua-dua ni rehat saja. Nanti bila dah tak ada jam macam ni, jam dah lancar, trafik dah lancar, dia akan terus memecut lah. Macam sekarang ni saya set 98 km sejam. So kalau trafik ni dah okey, dia akan bergerak pada kelajuan 98 km sejam lah. Sekarang ni sebab trafik teruk, so dia tak bergerak pada kelajuan kita set lah. Nampak tak? 3 saat dia dah stop kan. So dia bunyi, kita kena tolak. Dia ada bagi arahan suruh kita tolak tombol ni lah untuk resume. Tapi saya still tak gunakan kaki untuk tekan pedal minyak dan brake lah. Dia still auto. Cuma kalau dia berhenti lebih daripada 3 saat, sistem kita kena tekan resume balik. Dia takkan bergerak ke depan. Siapa yang nak beli S70 ni, saya ada letakkan link di ruangan description. Boleh tekan link tu untuk dapatkan SA saya yang terbaik lah untuk layan anda untuk membeli Proton S70. Nak test drive pun boleh. Boleh contact SA yang saya letak nombor WhatsApp dekat ruangan description tu. Siapa yang nak beli S70, kalau bajet tu cukup, beli terus yang flagship ataupun flagship X. Sebab flagship dan flagship X sahaja yang ada ICC dan ACC ni lah, ADAS yang penuh ni. Kalau ambil yang bawah daripada flagship, dia tak dapat ADAS ni. Eksekutif ataupun premium tak dapat lah ADAS ni. Untuk flagship sahaja yang dapat ADAS ni. Trafik dah kembali bergerak dengan sedikit lancar, jadi dia pun akan terus memecut semula. Sekarang ni kelajuan saya set ada 98 km sejam, tapi dia masih bergerak pada 62 km sejam sebab kereta hadapan bergerak pada kelajuan 60 km sejam lah. Nanti bila dah trafik ni semakin menyurai ataupun berkurangan, ataupun trafik ni semakin okey, dia akan terus memecut lah pada kelajuan yang kita dah set tu. So siapa yang tengok video ni cuba komen sikit, siapa yang selalu guna ICC. Tak kisahlah jenama Proton ataupun jenama lain, Honda ke, Mercedes ke apa, macam mana ICC ni membantu anda untuk drive lah. Macam mana ICC ni meringankan beban ataupun mengurangkan stres ketika drive. Macam saya sebelum ni,
Sebelum ni saya pakai kereta Vios lah, Toyota Vios tahun 2012 saya pakai Toyota Vios tu. So Vios yang lama tu memang langsung tak ada lah ADAS, ICC semua ni kan. Jadi bila saya dah berubah ke Proton S70 ni, saya rasa saya bawa kereta ni lebih relax lah. Balik kampung ataupun balik travel jauh pun saya tak penat. Sebelum ni kalau saya bawa Vios, setiap 2 jam tu saya kena berhenti lah dekat R&R untuk orang kata apa, dia bagi refresh otak, bagi rehatkan otak. Tapi sekarang ni kalau nak drive 4 jam sekaligus pun, 4 jam berterusan pun saya tak penat macam mana saya drive yang kereta yang tak ada ICC dengan ACC ni lah. Sebab bila kita dah set kelajuan ICC, kita tak payah nak fokus pada tekan minyak dan brake dah. Kelajuan pun kita tak risau dah, nak risau speed trap ke apa kan. Contoh, kalau kita guna highway plus Lebuh Raya Utara Selatan, kelajuan kebanyakan hampir keseluruhan tu 110 km sejam kan. So saya just set saja 110 km sejam, dan kereta ni akan pastikan yang dia akan bergerak 110 km sejam je. Tak kisahlah naik bukit ke turun bukit ke, dia akan stay 110 km sejam. Jadi tak perlu fikir risau tentang AES ke, speed trap polis ke, sebab memang kereta kita akan bergerak pada kelajuan yang kita set. Yang itulah dia mengurangkan tekanan pada driver. Kalau dia tak ada ICC ni, kita nak kena control, nak kena tekan minyak sekejap perlahan, nak kena tekan minyak secara dalam untuk dapatkan kelajuan yang kita nak tu. Tapi bila kita ada ICC, benda tu tak perlu fikir dah. Dia bergerak sendiri dengan kelajuan yang kita dah set. Dan kalau kita lalu kawasan highway tu, dia ada sedikit selekoh kan. Selekoh yang sudut yang tak terlalu highway, biasanya sudut selekoh tu tak ada lah terlalu orang kata apa tu, terlalu kecil kan. Selalunya sudut dia besar. So bila dia lalu saja selekoh atau lencongan tu, dia akan automatic slow down kan kereta kita, sebab dia akan kesan bila kita pusing steering lama sikit kan. Jadi dia akan kurangkan sikit kelajuan. Contoh, kat sini saya nak offkan ICC lah sebab dah nak keluar highway kan. Saya dah offkan ICC, tekan brake ataupun tolak, tekan saja simbol ICC dekat steering ni, dia dah deactivate ataupun offkan sistem ICC tu. Jadi bila dia lalu selekoh macam ni tak boleh lah. Selekoh macam ni agak kecil selekoh ni. Dia selekoh yang tak berapa, yang besar. Selekoh yang besar tu, daripada 110 km sejam kita set tu, dia akan turun sikit. Mungkin dalam 190 km sejam. Dia akan turun sikit. Lepas habis selekoh tu, dia akan pecut semula lah. Pecut semula kelajuan tu. Ni saya boleh on semula ICC. Saya kurangkan sikit kelajuan jadi 78 km sejam. So sistem ICC ni dia satu sistem yang pintar lah orang kata. Depan tu motosikal pun dia dapat kesan. Dalam skrin kita ni dia tunjuk yang dia kesan motosikal. Kalau ada kereta, dia akan tunjukkan grafik kereta. Kalau lori dan bas, dia akan tunjukkan grafik lori. Maksudnya dia dapat kesan sama ada depan kita ni motosikal, kereta ataupun kenderaan besar macam lori dan bas. Dia dapat kesan lah. Yang ni saya tekan sendiri brake tadi sebab saya rasa dia slow sikit untuk
nak kesan kereta depan ni brake secara mengejut. Cuma yang tu lah kelemahan siasat ICC Proton ni. Kelemahan dia bila kita dah bawa kelajuan pada kelajuan tinggi 110 ke 90 km sejam kan, kita bawa jalan tengah clear ni, tiba-tiba dekat depan tu dia ada jam yang statik macam tadi ni, jam yang stop terus kan, dia lambat tekan brake tu. Jadi kita kena berhati-hati jugalah, kita kena bersedia untuk tekan brake bila keadaan trafik yang macam ni. Mungkin kalau dia tekan pun brake tu agak kasar, jadi saya lebih selesa kalau saya tekan sendiri bila trafik yang statik macam tadi tu lah. Okay, kita dah masuk jalan biasa. Yang tu saja yang saya nak buat demonstrasi sikit. Demonstrasi kan? Demo macam mana, bukan demonstrasi dah macam nak buat apa-apa ni pula dah kan, perhimpunan pula. Demo, betul ke demonstrasi? Kalau demo bahasa yang panjang apa? Cuba komen sikit, saya pun dah tak perasan dah. Saya tunjuk demo macam mana kita gunakan ICC pada trafik yang tinggi, trafik yang statik. Okeylah, saya rasa yang tu saja video untuk kali ini. Siapa yang rasa video ni bermanfaat, bolehlah tolong saya. Saya post banyak video tentang S70 dan banyak lagi video yang bagi saya lah, pendapat saya bermanfaat lah untuk hampa semua nak tengok video, nak belajar sesuatu. Bolehlah subscribe channel ni, sebab subscribe tu free, tak perlu bayar apa-apa. Subscribe channel ni, like video ni, share video ni, komen sikit apa pendapat anda tentang Proton S70 ni, pasal ADAS, pasal ICC. Komen sikit siapa pengalaman guna ICC Proton S70, kongsi dengan siapa yang tengok video ni. Mungkin siapa yang nak beli, siapa yang jarang guna ICC, siapa yang tak tahu guna ICC, boleh dapat manfaat. Sehingga kita berjumpa di next video. Tapi saya akan buat video, saya akan balik kampung waktu raya ni, jam teruk, saya akan buat video. Anda boleh subscribe channel ni, nanti boleh tengok video yang saya buat waktu balik raya nanti. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.